Honda CR-V generasi kelima. CR-V generasi kelima ni datang dengan sistem audio standard je tau. Tak macam generasi CR-V yang paling latest yang datang dengan audio system daripada Boss. Tapi jangan risau, dengan adanya Rainbow Audio Honda CR-V Plug and Play Integration System, dia akan lever upkan korang punya audio CR-V korang menjadi lebih eksklusif dan sedap untuk didengar. Sebuah full set package yang direka khas untuk Honda CR-V tinggal pasang je tanpa pemotongan wayar. Dengan full set package ni, satu sistem audio kereta korang akan ditukar bermula daripada dashboard depan dengan 3 inci fiberglass cone center speaker. Lepas tu dekat bahagian atas ni pula, which aku rasa benda ni sangat cool sebab sekali dengan stainless steel grill iaitu 2 inci PP cone overhead speaker. Full set ni juga datang dengan 4 piece aluminium cone mid woofer dan 4 piece aluminium dome tweeter. Jadi bila dah siap pasang, korang akan ada soundstage depan dan belakang. Dan last sekali, pelengkap rasa yang korang perlukan adalah dual magnet subwoofer dengan built-in 7.1 channel DSP amplifier. Yang ni kita letak bawah seat kereta. Total power set ni 510 watt tau. That's a lot of power if you ask me. Bunyi vokal, bass dan instrumen semua balance dan sangat sedap didengar. Bukan tu saja, dengan built-in DSP korang boleh pilih 3 mode dari Hi-Fi mode, All Seat mode dan Dynamic mode. Yang ni akan menambahkan lagi perisa bila korang dengar lagu dalam CR-V korang. Bunyi-bunyi audio yang datang dari speaker tu, korang akan rasa dia datang daripada depan windscreen tu. Even bass yang dekat bawah seat tu pun korang boleh rasa datang daripada depan windshield. Ini sebab memang full set package daripada Rainbow Audio ni memang dah di-engineer oleh German Engineering daripada Rainbow Audio. Padu ke tak padu? So, apa tunggu lagi? Dapatkan bunyi premium untuk kereta premium korang dengan Rainbow Audio Honda CR-V Plug and Play Integration System.